Malam di masjid negeri tak muat semayang. Orang muda saja. Lebih daripada 10,000 orang malam. Tengok kuatan penuh, tengok mari dengar penuh juga. Ni bagus belaka dalam ni orang. Faham? Masing-masing ada barakah. Tak? Malam esok mitok-mitok penuh pula pusat. Kelantan dalam pusat je lah. Duduk kat Tianggo hamba. Nak buat guan ni. Tengah-tengah mengajar dalam pusat tu berderu atau mesej. Tendang bola ustaz. Nyenye duduk-duduk. Duduk malah win nombor. Biarlah di mana-mana pun kita pakat belajar agama. Siang kita cari makan kedarah dah, pagi yang cari erta benda dah. Malam sekejap cari agama. Mudah-mudahan sejam dua kita duduk sejik dengar agama menjadi kafarah daripada lara kita duduk cari makan kedarah semua. Nak? Menjadi kafarah kita duduk main banyak, berhibur banyak. Yang paling tepat kali matahari. Dia banyak nak tahu masa waktu dengan matahari, dengan jam, dengan azan, dengan pemberitahuan orang, dengan apa benda ni, melihat satu-satu tanda dengan isyarat. Paling tepat sekali matahari. Nampak? Matahari Tuhan buat matahari untuk waktu semayang. Sama tengah matahari, dia akan naik daripada timur. Arab panggil masyrik. Dia akan jatuh di barat. Arab panggil maghrib. Terengganu panggil naik. Lalu jatuh. Nampak? Bila naik, dia akan sapa tengah. Di mana-mana pun dia ada sama tengah. Sama dia condong kanan atau kiri. Maka tengah, dak kiri, dak kanan sama berat. Dak selatan, dak utara sama berat. Dia panggil waktu istiwa. Kemudian daripada waktu istiwa, dia akan gelecor sikit, ala jatuh. Sikit saja. Sikit je ala jatuh, itulah waktu luhur. Masuk waktu luhur. Maka bila masuk waktu dengan tengok matahari, kita semayang walaupun dok bang lagi. Kerana bang martabak dia lebih rendah daripada matahari. Matahari hak nombor 1. Bila bayang matahari siapa belah nur ada jatuh sama tengah. Antara jatuh dengan tengah tadi sama tengah pula. Itulah penghujung waktu luhur. Faham? Mudah ni. Kalau time kita duduk tempat hak tak ada jam, tak ada bila, tak ada orang bang. Bila bayang tu panjang sikit daripada tiang, masuk waktu asar. Faham? Mudah. Ambil tiang, pacok atas pasir biar sama betul tinggi. Jangan renyok itu tiang. Straight. Timbang air. Faham? Bila matahari duduk lenung, bayang duduk lena. Duduk leni ya. Kalau bayang duduk leni, bayang rimah. Mari kot nu. Faham tak? Dah matahari kot ni, bayang kot nu lah. Matahari kot ni, bayang kot ni. Maka bayang ni, kalau panjang bayang daripada kotak ni, asar. Tak kira kita dia duduk duana pun. Faham? Senang je. Ambil kayu go, ambil kating, tak buat atas pasir. Tengok matahari leknung. Bayang, dia nak ukur mana? Kalau ada kayu go boleh ukur. Senang je. Jangan gerak jatuh je. Faham? Mula ada bayang, toreh atas tanah dengan tangan. Nak biar dapat garisan ujung bayang. Lepas tu jatuh. Bila jatuh, panjang tempat kita toreh tadi pada tiang. Faham tak lagi? Asar tu. Senang je. Nak? Agak-agak reti belaka dah. Saya tanya dah. Faham dah tak? Kayak kita tanya pula, dah nak tarikh ke benda? Lagi ke bodoh. Faham tak? Nak tarikh tu kau malah kabur. Tarikh ke benda kau anda mau. Nak tarikh dengan hidungmu tak apa. Lagi tanya belaka. Maka tergelanglah matahari bila kat jatuh tu. Dia panggil maghrib. Maghrib daripada kataan ghurub.
Ghurub ni tenggelam. Maghrib waktu tenggelam atau tempat tenggelam. Arab panggil maghrib, kita panggil jatuh. Orang putih panggil sunset. Sama je, matahari belaka. Ni kaki langit hilang bulat tang ni. Nampak lagi bulat tang, dak garik lagi. Hilang bulat tang, maghrib. Kalau puasa boleh makan lah. Walaupun baru pukul 7, tengok takwing 7.5 minit, tapi matahari bulat tang hilang dah. Inilah waktu yang paling tepat. Kerana takwing setahun sekali buat, dia akan lari juga beberapa minit. Faham? Walaupun tak bang lagi, Tok Bila duk main Angry Bird dengan lagi. Buat contoh, faham? Tapi tergelang dah, makna bulat tang, garik lagi. Garik. Dah boleh makan tak kalau garik? Boleh dah lah. Sebab makna puasa iaitu al-imsa anil muftiri min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi. Arti puasa adalah daripada terbit fajar subuh sampai hilang matahari. Tak ada ulama kata sampai azan maghrib. Ada. Betul tak? Tapi biar hilang di kaki langit. Jangan hilang atas balai raya. Buka dah. Jeng. Tengok janang suku baru. Tu dengan matahari. Tak penting Tuhan jadi matahari. Bukan saja, banyak sangat. Di antaranya memberi oksigen. Ni pakar-pakar sains lah. Tak. Kemudian maknanya memberikan tumbuh-tumbuhan tu dapat hidup dengan sesuai. Tak. Lepas tu banyaklah dia menjadi lapu untuk menyuluh bumi kita. Mana dia boleh lawan lapu matahari. Paling cerah sekali spotlight. Mu nak reka lah spotlight. Spotlight lori, spotlight kapal, Tuhan awak sutir Sarawang matahari. Yang kedua daripada matahari, gu dia. Kenapa Tuhan awak? Bulan. Nak tengok bulan puasa, nak tengok raya. Sangat mustahak dua ni. Ada hikmat belaka, tapi di antara benda yang paling besar manfaat untuk kehidupan planet ni, bulan dengan matahari. Nak tahu puasa ke tak? Orang tengok anak bulan. Orang tengok anak lacing. Tengok anak bulan. Tengok anak lacing pak bila-bila tak puasa.